Bukan sahaja mempunyai sifat boleh menular dalam masa 5 hingga 15 saat serta jangkitan melalui udara, kajian terkini mendapati varian membimbangkan atau VOC iaitu varian Delta lebih mengganas. Ia selepas varian tersebut dilaporkan boleh membiak di dalam hidung seseorang, tidak kira sama ada individu itu sudah divaksin ataupun tidak. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kajian awal terhadap satu kes jangkitan mendapati varian itu membiak di hidung orang yang sudah divaksinasi, seolah-olah individu berkenaan belum mendapatkan vaksin. Sebelum ini, beberapa kajian yang dijalankan di hospital di India, Provincetown, Massachusetts dan Finland juga turut mendapati selepas penularan varian Delta, terdapat banyak virus dikesan di dalam hidung seseorang individu itu sama ada mereka diberi vaksin ataupun tidak. Jelasnya lagi, meskipun terdapat kemungkinan varian Delta itu boleh menjangkiti orang lain, individu yang divaksin masih dapat dilindungi daripada jangkitan dan kematian yang lebih teruk serta dapat mengurangkan kemasukan pesakit ke hospital dan juga penggunaan ICU.